buat at least one a month nak dengar apa pendapat anak-anak, terutama dah nak raya ni. Masya Allah. Oh, Alhamdulillah Puan Miza dah lakukan. Yes, betul. So nak raya pula dan nak hujung Ramadan 10 malam terakhir ni pun kita boleh bincang dengan anak-anak, plan macam mana sebenarnya kita sebagai satu keluarga nak approach 10 malam terakhir. Terangkan anak-anak tentang kepentingan apa itu Lailatul Qadar, apa itu malam 10 malam kita nak buru Lailatul Qadar tu, kenapa malam tu sangat istimewa, apa yang kita nak lakukan di malam Lailatul Qadar, apa yang kita perlu buang, kurangkan dan henti lakukan sebab kita nak maksimalkan yang 10 malam terakhir tu. Dan juga mungkin kita boleh tahu juga bagaimana apa yang kita perlu lakukan untuk memudahkan kita sebagai satu family melakukan ibadah yang banyak dalam 10 malam terakhir tu. Okey, antaranya Mama Tia share dulu, biasanya Mama Tia buat budaya lepas masa 10 malam terakhir tu, okay,